baca dulu ke? Sini lah. Alah, thank you. Nanti baca kat rumah lah, nanti nangis. Saya boleh tau? Boleh? Tak sabar. Semua tengok. Mananya? Serius lah ni, apa benda ni? Ni bukan perempuan punya ke? Aduh. Kalau saya bagi saya. Boleh lah, terima kasih lah. Mama. Terima kasih. Dia ada ke? Terima kasih. Terima kasih. Dapat pair. Terima kasih. Siapa ni? Wow, Dr. Kadin siut. Thank you. Wih, tahun ni dapat beras lagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, kenapa? Jimmy cakap. Ya, betul. Terima kasih. Terima kasih. Orang tak boleh bagi. Gula-gula Terima kasih. Gula-gula. Okey. Baik ke? Thank you, Mariam. Ya. Saya ingat saya lagi. Ya, terima kasih. Okey, terima kasih. Apa? Sama guru. Terima kasih, Aina. Terima kasih, Raham. Semoga seri memudahkan rezeki. Ya, terima kasih. Sama. Terima kasih. Thank you. Sama. Terima kasih. Ya. Wih, bagi bunga. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bye. Okey, terima kasih. Ada. Apa ni? Dapat kek pisang. Terima kasih. Ada lagi. Sekejap. Terima kasih. Terima kasih. Dapat mak lagi. Terima kasih. Ada. Terima kasih. Kita pun nak masuk kelas. Terima kasih. Sebenarnya. Nafri. Terima kasih. Lagi. Ada lagi. Okey, terima kasih. Sama. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya nak ke mana? Apa ni? Yo. Terima kasih. Sama. Terima kasih. Fatihah. Terima kasih kepada murid-murid yang bagi hadiah hari ini dan selamat Hari Guru kepada semua guru di Malaysia. Terima kasih kepada murid-murid yang bagi hadiah banyak 2 kotak penuh. Macam-macam ada, tak sempat nak buka lagi. Nanti kita buat konten unboxing.
Dua tiga kucing berlari. Saya dapat hadiah lagi. Pen. Saya nak buka ni. Rasa ni marker pen. Banyak saya dapat bunga kali ni. Bunga. Tisu pun saya dapat Pencil box, liquid, marker pen, pen. Oh, ni kalau saya tunjuk dekat mak saya mesti suka ni. Tengok dia buat sendiri Hampir. Biskut. Lepas tu kita dapat coklat. Towel, keychain, mug. Siap dia bagi suhu What is this, man? Neil kata dia bagi scissors sebab saya banyak. Ada marker pen, notebook, a keychain, pensel. Kita dapat pencil box sekali Ni, tengok dia tulis apa. Mr. Ray Chan. Di dalam, dia tulis lirik. Dia dapat bunga, keychain, tisu. We got pen, marker pens. Hati-hati kaca di dalam. Bunga. Ingatkan dia prank melipas ke apa. Oh, oil diffuser. Got chocolate, then chocolate drink, tam-tam, highlighter. Fridge magnet. Tu dia ada bagi satu card. We got this marker pen, kind of like a keychain. A notebook, dekat belakang ada pen. Towel, it's a bottle. Beras. Walaupun saya tak gerti masak nasi. Marker pen. Lagi besar daripada buku saya ni. Whiteboard marker, KitKat. Gunting lagi. Sekali dengan nail cutter. Buku saya tak panjang pun. Fragrance bag, mint dark chocolate. Got a book, marker pen. Macam ni? Dia kata accessory holder. Jadi yang dia buat. Wow. Correction tape. Marker pen. Oh, banyak coklat. Nampak macam kasut sukan. Bukan kasut sukan Ni kalau prank, dia dah letak dalam ni. Saya simpan dalam peti ais. Dia tak habis lagi, guys. Dia tak habis lagi. Look at this. Ni mainan awak ke? 100+. Awak tahu Mr. Ray start running. At the same time, you are spoiling me with this. Bacalah bila lapang. Hey. Ishraq bagi ada bakul. Bibi banyak sangat hadiah. Ishraq bagi. Ada juga pun. Nanti copyright. Kita buang. Gila-gila Dia Monica urung gitari Dia Monica Ya, korang sementara.
paling rare. Paling okey, hadiah saya yang paling rare adalah kejap Terlanjur baik, terlanjur ni. Enga mana Enga? Enga? Enga mana Enga? Jadinya esok, mulai esok cikgu akan bawa hanger. Ni ingat apa? Cikgu masuk ni hanger. Kalau Dio. hanger